Kenapa lelaki tak boleh buncit? Makin buncit perut seorang lelaki, makin hilang hormon jantan dia. Di laki-laki itu ada enzim mengubah lemak itu menjadi hormon wanita. Dalam badan lelaki, ada satu musuh yang duduk dalam lemak perut. Nama dia enzim aromatis. Kerja enzim ni jahat. Dia tukar testosteron, hormon lelaki, jadi estrogen, hormon perempuan. Sebab tu Dr. Zaidul Akbar pesan, dalam Al-Quran ada beza antara zukurah dan rijal. Istilah zukurah tu cuma lelaki secara fisik. Tapi istilah rijal tu package lengkap. Ada sifat kepimpinan, tekad, kesungguhan, semangat juang. Masalahnya, bila perut makin ke depan, hormon jantan ni drop. Lelaki jadi cepat emosi, malas dan hilang aura memimpin. Puncanya, gula dan kalori berlebihan yang jadi lemak degil. So, macam mana nak pulihkan balik hormon jantan ni? Kuncinya, physical stress. Kena angkat berat, kena paksa badan berpeluh. Tapi ingat, kejantanan ni bukan setakat kuat. Dia kena ada aura yang menyenangkan. Tak guna badan fit kalau bau badan buat orang sekeliling rasa turn off. Itu bukan ciri pemimpin. Dekat sinilah ramai lelaki fail. Apa rahsia kalau nak kekal confident walaupun badan lencun berpeluh? Ni dia, perfume Rockstar Elephantos. Kenapa pilih perfume ni? Sebab dia guna Swiss Nanotech. Teknologi ni dia akan blend dengan peluh korang. Lagi korang berpeluh, lagi kuat bau fresh spicy amber dia memancar. Dia tukar bau masam peluh tu jadi bau wangi memikat. Tahan lama sehingga 48 jam pula tu. Barulah lengkap. Fizikal mantap, aura padu. Cuba tag member korang yang perut dah mula ke depan tu. Ajak dia berubah jadi jantan yang sebenar. So, inilah sebab